Okay, dia ada wiper adjustment pada bahagian toggle belah kanan. So kita boleh adjust kat sini lah untuk wiper. And then windshield wiper dekat sini, wiper and rain wiper. Segala toggle untuk infotainment system pada bahagian kanan. Signal kanan dan kiri pada bahagian steering, and dia independently. Adjustment untuk kita punya race mode adalah pada bahagian kanan. Engine start, engine stop. The controversial engine start and stop because they are touch instead of button. And then light adjustment, and then this is like buttons for calls and everything else lah. Kita ada pedal shifter yang sangat besar and stick berbeza daripada steering. Nampak dia independently juga. And pada bahagian belakang dia ada adjustment untuk kita punya entertainment, punya macam sound and speaker pada bahagian kanan. And then pada bahagian bawah, pada bahagian tengah, kita ada juga kawalan-kawalan suhu and everything else. Famous for Ferrari is dia punya adjustment untuk auto manual mode, traction controls and reverse mode lah. And another thing yang pelik pasal Ferrari 12 Cilindri adalah kawalan tingkap adalah pada bahagian tengah instead of kiri, instead of pintu. Maksudnya apa? Maksudnya dia sama dengan sagar kotak. Sebab sagar kotak pun duduk pada bahagian tengah. Kalau kau penumpang, kau akan dapat tengok kat mana kau akan dapat tengok kita punya odometer pada bahagian penumpang sendiri. So penumpang pun dapat tahu kita pada speed ke berapa, gear yang ke berapa, and odometer ke berapa. Adjustment untuk kau punya sound and adjustment untuk kita punya seat pun boleh nampak pada bahagian sini lah. Lawak Mak Saleh biasa selalu cakap kereta ni boleh muat 2 orang, 3 orang dekat bonet belakang. Alah mafia. Tapi untuk kereta ni mungkin satu bag ni and besar ni cukup. So kalau nak masukkan orang dekat belakang ni, cara mafia, kau kena keret dulu. Masuk sini. So kita sekarang dekat dalam Ferrari 12 Cilindri Spider, and kita akan drive this car around KL, and kita nak tengok macam mana pemanduan 12 Cilindri Spider. And yeah, first impression is aku enjoy. 12 Cilindri adalah sebuah model Ferrari yang pada awalnya di debut dia ada mixed reaction dengan reka bentuk dia yang orang kata pelik, kenapa ada line kat depan tu. But then bila orang drive, tak siapa dah kisah pasal benda tu, sebab dia punya drive macam ni. Aku suka dia punya shifter dia ni agak besar, and then dia like stick fixedly untuk dia punya panggil flip ni, panggil apa? Shifter ni. So bila dia fix untuk shifter, and dia punya design pun panjang, so nak touch and figure out untuk shift tu mudah lah. Walaupun kita dah guna sikit-sikit pun senang sikit nak tukar. So yeah, 0 to 100 dalam 2.6 second and 0 to 200 in 7.9 second. Kacai aku 7.9 second, nak 50 pun susah. Untuk Ferrari 12 Cilindri dengan kita punya rooftop tutup, memang layan gila. Biasa kalau aku kata motor kan tengah-tengah panas macam ni, aku tak enjoy. Tapi bila dah bawa 12 Cilindri Ferrari, suddenly panas ni tak rasa panas sangat. Okay, dari segi pemanduan, aku boleh kata kereta ni sebenarnya agak enjoyable lah. Dia bila kita pandu tu, dia memang ikut apa yang kau nak. Betul-betul, dia memang cukup precise daripada segi apa yang kau nak. And bila kau drop gear, kita boleh expect dia punya gear drop tu agak precise. And satu hal pasal steering ni, it's on the soft side. So kalau kata bila kau pandu tu dia agak macam ni sikit, and kau rasa sedikit lembut macam tu, itu adalah hampir kata normal, something like that. But still, it's a very enjoyable car. Aku cukup enjoy kereta ni. And riding position agak rendah. And satu hal, kita kena jaga sikit pasal kiri kanan, sebab of course sebab aku bawa kereta ni on left hand drive car, and kereta ni lowered. Yang aku terkejut pasal kereta ni, dia low, kereta ni lowered tapi not exactly that low lah. Still pemanduan dan pemandangan kiri kanan masih lagi bagus, tak teruk sangat sebenarnya. Ini adalah kereta yang akan habiskan budi 95 kau paling cepat. Paling cepat. Bawa taksi, ni lagi cepat, tapi enjoy. It's a ultimate toy car. Seriously, elok pula kita punya marketing bawa kat kawasan yang open macam ni. Dia punya laju kereta ni, jalan yang biasanya kita lalu lenggang, rasa macam tak cukup jalan, rasa macam nak tekan, tak boleh. Ini kalau masuk LPT 2 pun sekejap je ni.
Pandu untuk 12 Cylindri, even yang Spider, akan kelihatan besar pada bonnet bahagian depan, ataupun orang panggil hood pada bahagian depan, akan kelihatan lebih besar pada bahagian sisi. So dia terjemput macam tu, dia terkeluar macam tu. So ya, and macam aku cakap tadi, Ferrari yang kita pandu ini 12 Cylindri Spider adalah sebuah kereta dengan front engine car. Berbeza dengan yalah yang famous car yang kita biasa tengok kan, untuk Ferrari, which is like real one. Kepada sesiapa yang tak tahu sangat pasal Ferrari, memang Ferrari bukan hanya engine di belakang saja, dekat depan pun ada. And normally untuk setup Ferrari, biasanya yang depan ni yang akan bagi engine yang sebesar-besar lah. Yang real ones tu dia akan ada like 4 liter kan, 4.4 liter, 4.5 liter. Tapi yang kat sini adalah 6.5 liter V12, 800 horsepower, 800 lebih horsepower. Dia menakutkan dari segi kuasa yang terlalu besar. And of course, to some people, ada kuasa yang besar macam ni mungkin biasalah. To some people, mungkin kereta ni tak menakutkan sangat sebab kitanya mungkin dah biasa bawa kereta laju kan. And kita pun tak adalah biasa sangat bawa kereta yang terlalu laju. Kita kadang bawa Supra, bawa GTR, some super sports car kan. Tapi bila sampai dekat Ferrari ni, yelah, this is my lesser experience. So takutlah juga kan. Tapi kita enjoy lah kan. Bila lagi nak bawa Ferrari? Mana jabok. Kau dah tekan macam gila. Ouch. Memang panas lah gila. Kita boleh try kereta ni roof down ke apa. Tapi sebelum tu bagi aku bawa open top dulu. Layan. Dalam banyak kereta yang aku drive selama ni, ini adalah kereta yang aku rasa paling enjoy bila aku drive. Dia datang dengan prestige, dia datang dengan kuasa, dia datang dengan bold, and dia ada segala yang aku perlukan untuk sebuah Bosch Tosh yang ultimate. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas tak video-video lain nanti. Aku nak drive dulu. Apa-apa komen kat bawah, okay? Bye.